Siapa tak suka Aiman? Siap. Aku dah marah dah. Okey? Kalau korang kena tahu perjalanan Aisyah dengan Aiman sebelum korang nak judge Aiman. Okey? Sebab Aisyah nak korang terima je dengan siapa pun Aisyah berpartner. Jangan marah Aiman. Walaupun dia tembam, dia perlukan orang untuk protect dia. Okay? He got no energy for that. Tu cukup. Tu je. Lagi Aiman adalah salah. Macam mana? Susahnya nak cakap. Macam mana kalau rasa Mal something amazing dalam hidup Aisyah, Aiman pun sesuatu yang amazing dalam hidup Aisyah juga. Okay? Aiman. Okay. Ya. Terima kasih. Siti. Mukmin.